80% hentakkan kemalangan motosikal berlaku di bahagian muka dan dagu. Sebab tu helmet yang kau pakai sebenarnya lebih penting daripada motor yang kau tunggang. Kalau guna helmet separuh ataupun open face, bahagian dagu dan muka masih terdedak, sekali terjatuh, bahagian itulah yang selalunya akan menyentuh jalan terdekat. Ramai yang sangka beli helmet mahal dan kompos selamat. Hakikatnya tak ada helmet yang boleh menjamin perlindungan 100%. Cuma boleh mengurangkan risiko kecederaan apabila berlakunya hentaman. Sebab tu, ramai rider yang berpengalaman lebih memilih helmet full face. Sekurang-kurangnya bahagian dagu, rahang dan muka mendapat perlindungan tambahan berbanding helmet separuh ataupun helmet open face. Tak kisahlah pakai motor kat percaya, naik ke bike, adventure atau sport bike. Yang penting pakai helmet yang betul. Ikat strap dengan kemas dan pastikan ada persijilian keselamatan. Jadilah rider yang bijak, pakai helmet full face dan tunggang dengan selamat. Motor boleh beli, muka asal susah nak ganti. Jangan disebabkan FOMO, kita beli helmet open face, beli helmet mahal, beli open face, belilah helmet yang full face, okay?